Jangan minum aloe vera gel kalau ingat ia ubat. Jangan minum aloe vera gel. Kenapa? Tengok video ni sampai habis. Kalau korang fikir lepas minum hari ni, esok semua masalah dalam badan terus hilang, baik tak payah minum aloe vera. Sebab badan kita ni bukan Swiss. Kita tekan hari ni, terus okey esok. Badan kita terbentuk daripada apa yang kita buat berulang-ulang kali. Apa yang kita makan, cara kita tidur, tahap tekanan yang kita simpan dan macam mana kita jaga diri kita setiap hari. Sebab tu bagi Maira, aloe vera gel bukan tentang cari sesuatu yang ajaib, tapi tentang memberi perhatian kepada apa yang berlaku dalam badan kita, terutamanya sistem penghadaman kita. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari sesuatu untuk hilangkan masalah sampai kita lupa nak bertanya, apa sebenarnya yang badan kita perlukan untuk dijaga setiap hari. Nak dapatkan aloe vera gel? Dapatkan daripada Maira. InsyaAllah. Assalamualaikum.